Okey. Afan. Jadi, ayo. Yalah. Dekat lagi. Oi, Afan dah sampai. Mari kita mencari ikan. Hei. Mandi pakai sabun pula kat sungai. Guys, kat sini ada ikan tadi. Mancing. Siram dia. Tak sejuk ke, Dik? Oh, ni kali saya ke? Tebal dia? Dia tebal? Yang tebal ada lagi satu. Tapi yang selesa pula. Ada rasa muka. Rasa muka. Rasa muka. Macam ni. So ni. Okay guys, dapat cana haruan. Cana off record. Haruan sungai. Itulah, Dik. Tu, Dik. Dik, tu. Ni Guys, cana maru. Tak buat lubang. Apa? Ni sana yang dekat sekolah mak. Bukan yang dekat rumah tu. Ni besar sikit. Nak letak mana ni? Situ je lah. Bukan balik. tu papan. Okey. Oi. Apa lompat ah. Okey. 1 2 3. Dalam ah, tak dalam kan? Dalam. Yang tersedia. Baba pegang. Okey. Okey, Baba pegang. Boleh berenang tadi dia boleh berenang. Nanti abang pegang. Berenang lagi. Kayu lagi. Tangan rapat. Jari rapat. Macam. Berenang kapak je. Merah mata adik. Merah mata adik. Tak dalam. Oh, semes oi. Okey. Macam tu slow. Slow. Tak. Okey. Oi, tak kena. Main tipu siot. Macam tu. Kalau ini macam ni, cara ni beginner. Easy. Perlu bhai.
Guys, kita nak pergi ke sungai ni guys. Hello. Kita nak pergi sungai, nampak eksplorasi di sungai. Jom ke sungai. Okay guys, laluan ke sungai. Kiri kanan ni adalah glamping. Glamping itu glamping gua. So dah sampai sungai. Jalan lebih kurang 30 minit. Oh, ada lampu solar juga kat sungai ni. Lampu solar pun gelap. Gelap lampu solar ni. Oh, kita lalu baru dia terang. Lampu solar. Nak tambah dekat air cana, air karuan tadi. Banyak. Banyak lah penuhan satu ni. Kang esok ambil lagi kalau tak cukup. Gelap lah kat jeram tu. Penuh. Tengah sikit dia. Dia tengah mengisi air. Dah. Penuh tak? Buat apa je? Guys, kita eksplorasi malam. Mesti ada kan dek bawah-bawah ni. Yelah agak je lah. Okay guys, kita orang nak pergi kat jambatan gantung atas sungai. Tapi gelap lah kat sini. Jambatan gantung. Kakak rasa bawah ni pun ada juga kot. Mana? Celah-celah batu kan. Jambatan besi guys. Tak nampak. Ni longkang dia. Sungai juga ni kan. Sini pun besar juga kan. Besok kita eksplorasi ke sini ya. Nampak kan. Gelap. Okay guys, kita nak isi air. Tambah air. Buka je. Ada. Nak tambah air bagi dia terang sikit. Bagi terang, bagi penuh sikit. Jadi nak sedap berenang. Guys, malam ni kita nak mancing kat tasik ni, kolam. So jom kita pergi mancing tilapia. Yes, nak pergi mancing kat tasik ni. Ya, kat sini ada macam pelantar ni kat tengah sikit. Terang sikit lah kat sini. Kita try kat sini. Tengah dek, sini. Sini dek. Okay guys, strike tilapia kecil. Strike yang pertama. Mantap. Pegang dek, papa ambil gambar. Tak guys, ni strike tilapia kecil. Ini kita lepaskan balik nanti. Kecil kita lepaskan. Bismillah. Kecil je. Tunggu dengan cacing. Ya. Wish. Tarik. Aduh, lambat dia. Rancak kat sini. Tepi ni je. Nampak. Tarik. Dapat lagi belum lah. Okay, ikan yang kedua guys. Kecil-kecil ikan ni. Ikan yang kedua, mari kita tengok. Belum lagi. Ikan yang kedua, mantap. Oi, ikan yang ketiga. Mantap. Kecil sikit yang ni. Kecil-kecil. 4 kan? Keempat. Semuanya saiz 2 jari. Ikan tilapia yang kecil-kecil guys. 2 jari. Kalau buka, kita lepaskan balik. Guys, tadi kita dapat ikan yang keempat. Ni kita tunggu ikan yang kelima.
Habis di sini kita catch and release lah. Ikannya kecil-kecil. Yan, ada ikan Yan. Tenggelam je sentak. Tep. Tep. Ni besar sikit. Gulung. Oi, dapat ikan Yan. Ikan apa ni? Oi, ikan ni. Ikan pengat. Bukan. Seluang. Oh, dah lepas. Banyak ikan. Oh, dah terlepas. Ambil. Ni kita boleh bela. Lampan. Yan, tak dalam box kita Yan. Sedap. Sedap. Oi, dapat lagi. Ikan apa ni? Tilapia. Yang kena ya. Ikan telap. Angkat. Wih. Ikan yang pertama gulung. Start yang pertama. Lepas lah. Pakai sini buka. Buka mana ya? Buka. Okay, lepas ikan yang ketujuh dah jatuh. Auto. Okay guys, strike lagi. Ikan yang ke-8. Kurang. Okay. Ikan yang ke-8 guys. Angkat Yan. Yes. Ikan yang ketiga. Mantap Yan. Mantap. Sini ambil gambar. Dan dapat lagi ikan yang ke-4. Ketiga. Ini besar sikit guys. Dan dapat ikan ni. Mantap. Banyak hari yang dapat lagi ikan guys. Dapat lagi ikan yang ke-6. Mantap. Aduh deh. Yan. Angkat tu Yan. Yan, angkat Yan. Makan tu Yan. Strike lagi. Mantap. Ikan yang ke berapa? 100. 7. Masih mencari strike lagi. Ada makan tu. Sikit lagi. Biar tu umpannya. Ikan yang ke-10 guys. Angkat sikit dek. Ikan semua saiz 2 jari. Ikan ke-10 guys. Mantap. Okay guys, strike lagi. Besar sikit. Ikan yang ke-11. Oh, besar ni. Besar sikit. Tengok berapa jari dek? 3 jari. Okay, ada makan tu. Angkat. Ada makan. Oish, mantap. Wih, ni pun sama saiz ikan tadi. Besar sangat guys. Wih, besar ni dek. Tengok. Berapa jari? 4 jari. 4. Wih. Harian strike lagi yang ke berapa? 7. 8. Besar sikit ni. Besar sikit ni ikannya. Mantap ya ikannya. Dekat upar roti pula. Panggil ikan ni. Panggil lagi anak-anak ikan datang lagi makan roti. Harian memasang upar roti. Dah berjaya dah. Okay. Strike lagi yang ke 14. Okey, mantap. Okey, sekarang dah pukul 11.20. Jom kita pulang. Tunggu harian dapat lagi seekor, kita balik. Habis lah tu umpannya. Guys, morning guys. So pagi ni kita sambung mancing lagi. Ada makan tak? Oh, banyak tu ikannya dah timbul-timbul je. Adik. Sikit lagi. Angkut pokok pula guys. Ni. Dah patutlah. Lah. 15. Ikan yang pertama untuk pagi ni. 15 ekor ni dapat dah. Guys, pagi ni kita menggunakan umpan roti. Umpan roti je. Okey, hari akan strike lagi nampaknya tu. Oh, banyak tu. Oi, tilapia tu makan tali. Tali harian. Okey, dah habis umpan harian. Dah makan tu. Besar tu.
Ui, strike besar. Mantap dek. Gulung. Ui, besar ni. Ui, ni yang paling besar. Ui, Mantap. Sini. Mantap guys. Ui, besar ni. Nak ambil ke? Nak. Letak dalam bekas. Ayan, ada makan Yan. Angkat Yan. Angkat. Ui, mantap. Strike lagi. Tengok. Saiz 3 jari, 2 jari. Tilapia kolam. Oh, ada dia. Ada makan. Belum tenggelam lagi. Oh, tenggelam dah Yan. Strike. Oi, mantap. Strike lagi. Ui, strike lagi guys. Mantap lah. Kolam ni banyak ikan guys. Tilapia. Oi, strike. Next strike. Kecil. Lampam. Oh, cantik. Guys, next strike lagi yang berapa ni dek? Lupa. Oh, dah ke 4 pagi ni. Okay, dah tak bawah. Pasang. Kita riliskan dia. Oh, Aryan. Pasang. Cara dia pasang umpan. Besar ni je. Yalah. Kecil je. Okey. Ambil umpan, pasang ni. Oh, strike. Terlepas. Dek kaki. Di ujung sana. Gulung lagi, rod ke bawah kan. Oh, strike. Oh, tak dapat. Mantap kan. Oh, besar sikit ni. Gulung lagi. Gulung. So, pagi ni kita dah sampai di jambatan gantung kat sungai kan. Kita akan mencari cana. Terjun kat sini. Sungai dia kan. Pagi ni kita nak mancing lagi. Tempat semalam. Kita merantasi lah. Google dia pakai. Oh, air dah naik Oh, air naik hari ni. Air naik sikit. Okay. Dah. Kat sini. Okay, tinggal je. Nak tengok guys, dalam ni ada apa. Okay Google. Ni. Turun situ. Okay. Okay, sini. Bebek kena kaki. Okey. Sini kan. Jom sini.
Eksplorasi di sini guys. Woi, cantik dek. Guys, tempat ni agak cantik juga. Ada kawasan Jeram, Batu Besar, kawasan Landai. Oh, ni ada chalet atas tu. Duduk ikan lah, baru kan. Ni dalam ni. Mungkin ada, tapi nak kena umpan dulu, kena pancing, sambil pancing nanti. Ruh, ya ruh. Ada dek. Let's go. Jom kita pergi kat bawah ni. Ada pandai bawa tak? Papa buat harian dulu. Allah Akbar. Oh. Okay, naik belakang. Oh. Okay, dah.
Oi. Aduh. Lupa. Ngas. Video lah. Lanjut. Lanjut. 1, 2, 3.